Siap-siap balik. Jarang ride malam, so hari ni kita ride malam pula lah. Balik. Okay. Mat kat sini. So lama tak motovlog. Harap dengar lah. Harap dengar. Lebih dengar cakap daripada apa orang cakap ni, daripada bunyi exhaust lah. Bunyi bising agak kuat ni kan. Oh, mic betul depan mulut ni. Aduh. Alah, butang ni pun tak bagi kerjasama pula. Okay. So tu boleh gerak insyaAllah. Okay. Jalan nanti ni. Hui, betul-betul depan mulut. Okay. Okay. So tripod ni kita simpan. Sudah kunci. Mana yang dah tidur tu, sorry lah Harap saya tak mengganggu tidur anda. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god. Okay.
Bismillahirrahmanirrahim. Jual burger. Sebenarnya so nanam makanan baik nak dah. Ride malam ni saya try pakai sweater, bukan sweater lah, jaket Alpine Star. Dia okey tau pakai malam. Dia macam berangin lah. Dia sebenarnya kalau malam dan tempat sejuk dia lagi berangin. Tapi kalau pakai tengah hari lencun. Rasa sekarang ni pun dah macam lencun dah ni. Kalau atas highway dia okey sikit lah sebab dia berangin kan. Cuma dekat part tangan ni, hui, menggerbang. Macam pakai apa tu? Macam Batman kan. Macam pakai kain kat belakang. Traffic light ni kadang orang tak perasan lah. Sebab dia kat tepi tau. Nah. Samba je langgar traffic light. Mana lah Allah. Kan dah kena. Duduk tengah dalam tapi nak masuk kiri. Kalau saya duduk lane kiri tadi, tak ke kena pancung dek dia. Belum hijau lagi. Kalau ada orang kejar traffic light, sia-sia je uncle.
korang, selamat petang. Selamat kembali ke YouTube channel saya, Auni Soho. Oh, hampir separuh video dah baru kita orang cakap buat intro Nah, tadi dah intro dah. Jadi sekarang ni saya dalam perjalanan balik. Jadi hari ni kita balik jauh sikit sebab saya rindu kucing saya. Gitu. Bukan orang je kita boleh rindu, kucing pun boleh rindu kak. Dia ibarat orang kata yang boleh hilangkan stres kita lah kan. Kucing ni boleh serap energi negatif tau. Jadi belalah kucing. Weh, lawa pelan. Hari 2 hari lepas bulan Sabit. Hari ni separuh bulan. Agak bising Adakah sebab tadi saya buka visor ni tak rapat alamak. Harap okey lah dengar je lah. Hai. Low beam lah. Okay, let's go. Agak bising Oh. Dah. Maknanya kalau terlampau bising sangat tu faktor daripada angin lah. So hari ni saya pakai helmet full face daripada KYT.
yang warna biru turquoise dengan warna pink tu. Greytech apa nama dia? Nanti saya akan tulis helmet ni. Sebab dulu sebelum ni saya pakai KYT yang merah kelabu tu. Jadi macam saya nak tukar selera sikit, saya nampak helmet pink biru ni cantik ke. Jadi saya jual helmet tu, saya beli yang ni. Kira kita jual satu ambil lain lah kan. Masa tu saya jual dekat tangan orang lah. Sebab saya ada tanya dekat kedai. Serius time tu saya tak nampak langsung dented dekat helmet tu. Tiba dia cakap, oh ada dekat belakang tu. Lepas tu saya tengok, oh okey. Sekecil-kecil alam tu dia boleh nampak tau. Saya macam amazed jugalah. Then tapi dia ambil dekat kedai tu, dia ambil dalam berapa separuh harga tau. Bukan separuh harga dan kurang lagi. Jadi saya rasa tak berbaloi sangat lah. Saya pun cakap tak apa, saya pun buat iklan dekat Mudah, saya jual, saya letaklah harga yang saya nak kan. Memang kurang lah sikit. And then bila saya jumpa orang cakap owner baru yang nak beli tu, saya bagi tahulah dia helmet tak ada masalah, tapi saya tunjuk ada dented sikit yang ni. And then dia cakap tak apa, dia cakap dia okey. So dia ambil dengan harga sekian yang saya bagi tu. Saya tak pasti, tapi saya rasa dalam worth it lah. Mahal sikit daripada yang dekat kedai tu. So masa saya jual dekat Brother tu pun taklah semahal sangat. Tapi serius, saya baru pakai helmet tu dalam 1 ke 2 kali sahaja. Helmet tu saya pakai untuk pergi ride ke Perlis time tu. Dan helmet tu sangat membantu lah. Sebab dia full face. Sebenarnya full face ni bila kita buat cruise dia ada cruise control dekat tracer ni. So kita buat cruise. Untuk jalan straight tak ada masalah. Time tu saya pakai helmet tu untuk pergi ride ke Perlis. Helmet tu dan kamera saya pakai time tu adalah Insta360 X2. Saya pergi ride ke Perlis tu tahun 2022. Kalau korang pernah nampak motor tracer ni dekat Perlis, kita orang lah tu. Time tu kita orang ride untuk cukupkan kilometer. Mawar punya ride. Kita ride kat sana. Dan time tu ada helmet tu saya pakai. Dan helmet biasalah, helmet KYT, dia nama dia adalah KYT TT Cos. Dia sama jenis, tapi dia berbeza. Orang cakap design. Design tu beza. So saya tukar selera, saya ambil yang sekarang. Macam yang korang tengok masa saya pakai awal-awal tadi itu design dia. Nanti saya tulis dekat description jenis dia lah. InsyaAllah nanti kalau tak sempat ni, kita akan switch bateri. So far okey lagi.
antara ride saya yang paling jauh jugalah. Selepas daripada Perlis, saya ride pergi Johor tahun 2023. Time tu khusus. Saya tak plan, tapi nama saya naik untuk pergi khusus kan. Jadi saya cakap saya nak ride lah pergi Johor time tu. So ride lah pergi Johor. Nice. Masa pergi Johor tu saya rasa saya pakai helmet open face. So struggle sikit. Sebenarnya kalau korang tak kisahlah sisi motor kecil ke motor besar ke, full face, bila korang pakai full face, dia best bawa. Korang tak dengar bunyi angin sangat. Dan kadang tu sampai korang bawa laju pun korang tak sedar. Gitu. Okay, cool. Siap lampu-lampu. Sebenarnya saya jarang ride malam. Sebab bila drive kereta pun saya kadang tak apa-apa. Orang cakap kan tak apa nampak. Dia macam kalau gelap sangat, silau sangat ke, dia jadi macam gangguan lah. Tapi motor so far okey. Tapi memang tak ada ride malam lah. Cruise control ni hanya terpakai untuk jalan yang lurus lah. Dia macam kalau nak liris tangan kan, letih ke apa, korang boleh pakai cruise control. Dan dia ada limit tau. Dia macam kalau slow sangat tak boleh, laju sangat pun dia tak bagi cruise control. So dia akan static kat situ je. Dia akan static kat situ. Sama ada 136, 37, 38. Dia akan naik satu atau kurang satu. Dia takkan naik more lagi. Bila nak off cruise control, korang boleh tekan balik cruise tu. Macam tuan-tuan, korang tekan ni kan. Okay, dia ada naik cruise control set. Bila nak matikan dia, sama ada tekan brake tangan atau brake kaki dan tekan balik ni. So dia auto mati. So macam tu lah. Dia kalau untuk jalan jauh yang penat ke apa, boleh lah pakai. Tapi kalau setakat macam jalan dalam bandar, tak payah mimpi nak pakai cruise control, okay? Bahaya. Ni bil ada ruang, angin masuk, kembang semangkuk. Kembang semangkuk. Ai. Rasa kita exit Eco Majestic lah.
Majestic.